Mazda CX-30. Berapa income yang selesa kalau nak beli kereta ni? Jom kita kira. Model high spec, harga bermula RM159,000. Deposit kalau letak 10%, RM15,900. Enjin 2.0, road tax RM380. Insurans kalau kosong NCD RM4,500. Upfront yang kena ready adalah RM20,780. Installment kita kira untuk 7 tahun. Bulan RM2,025. Kalikan pula dengan 12 bulan. Tahun RM24,300. Kita kira dia punya yearly expenses pula. Insurans RM4,500. Road tax RM380. Servis, free service daripada Mazda. Untuk wear and tear, preparekan RM2,000 in case of emergency. Total yearly expenses adalah RM6,880. Tukar yearly expenses dengan yearly installment, dapatlah RM31,180. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena spend RM2,598. Apa income yang selesa? Kalau nak spend 30% daripada income, sebulan income bersih kena ada RM8,660. Kalau nak spend 20% sahaja daripada income, RM12,990. Dalam pada nak beli kereta baru tu, hutang kawan-kawan jangan lupa.